malam dan salam sejahtera pembuka bicara. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis, barisan para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa dan seterusnya, hadirin warga Dewan yang saya kasihi sekalian. Salam Malaysia Madani buat semua. Bersama membina negara bangsa, begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, 5 prinsip dalam rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara bukan sekadar 5 baris ayat yang dilafazkan setiap minggu di sekolah. Sebaliknya, rukun negara ialah asas perpaduan, panduan kehidupan dan benteng yang menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Jika setiap rakyat benar-benar menghayati kelima-lima prinsip ini, nescaya negara kita akan terus aman, maju dan disegani di persada dunia. Negara bangsa yang kukuh bukan sekadar dibina dengan bangunan pencakar langit atau kemajuan teknologi, tetapi dibentuk melalui rakyat berakhlak mulia, bersatu padu dan mencintai tanah air. Sebagai generasi pewaris negara, kita memikul amanah besar untuk memastikan negara terus aman, maju dan dihormati di persada dunia. Oleh itu, rukun negara menjadi panduan utama dalam usaha kita bersama membina sebuah negara bangsa yang cemerlang. Hadirin yang dikasihi, hujah pertama yang ingin saya sentuh ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita bahawa setiap agama menyeru penganutnya melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan serta menghormati sesama manusia. Remaja yang berpegang teguh kepada ajaran agama akan mempunyai jati diri yang kukuh, berintegriti dan berdisiplin. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan gejala negatif seperti buli, vandalisme, penyalahgunaan dadah dan jenayah cyber. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai murni yang diajarkan oleh agama masing-masing, sudah pasti keamanan dan keharmonian negara dapat dipelihara. Benarlah kata pepatah, meletup buluh biarlah dari rebungnya, kerana pembentukan sosial yang baik bermula sejak usia muda. Sidang hadirin yang dikasihi, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati institusi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu serta mempertahankan kedaulatan negara. Kesetiaan bukan sekadar mengibarkan jala gemilang pada bulan kemerdekaan, malah ditunjukkan melalui sikap mematuhi undang-undang, menjaga perpaduan serta mengutamakan kepentingan diri melebihi kepentingan diri. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan semangat patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh, menyertai sambutan Hari Kebangsaan, menghormati lambang negara dan menjaga nama baik sekolah. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, Malaysia akan terus teguh menghadapi pelbagai cabaran global. Sesungguhnya, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Hadirin yang dihormati, hujah ketiga yang ingin saya sentuh ialah kesetiaan kepada kesopanan dan kesusilaan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, sikap berbudi bahasa amat penting bagi menggalakkan keharmonian. Remaja dalam menghormati ibu bapa, guru, jiran dan rakan tanpa menyerang kaum atau agama. Selain itu, kita juga perlu berhemah ketika menggunakan media sosial dengan mengelakkan penyebaran fitnah, kata-kata kesat dan berita palsu. Sikap saling menghormati akan mewujudkan suasana yang aman, harmoni dan saling mempercayai. Bab kata peribahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Kesopanan yang diamalkan oleh setiap rakyat akan menjadi identiti negara yang disegani. Hadirin sekalian, jelaslah bahawa ketiga-tiga prinsip rukun negara ini saling melengkapi dalam membentuk rakyat yang beriman, patriotik dan berbudi pekerti.
Jika setiap lapisan masyarakat menghayati prinsip-prinsip ini, impian membina negara bangsa yang bersatu, maju dan sejahtera pasti dapat direalisasikan. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkan saya menyeru kepada semua yang hadir. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam setiap aspek kehidupan. Jadikanlah generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah unggul dari segi sosial, semangat patriotisme dan nilai kemanusiaan. Sesungguhnya negara yang hebat lahir daripada rakyat yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara. Sekian, terima kasih.